memandangkan waktu nak pukul 11 ni, patut 2 jam, pukul 8 sampai 10 ya. Jadi saya sambung sikit tentang apa yang disebut oleh Ustaz Ibn Rijal tadi berkenaan dengan Arab Saudi. Satu benda aja, bila hari itu Donald Trump umumkan tentang penguasaan terhadap Baitul Maqdis atau Jerusalem, sebelum ni nampak tak kita permainan-permainan dan agenda-agenda yang berlaku sebenarnya untuk melorongkan satu track. Ni pandangan saya dan pengamatan saya. Sebab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, apabila Baitul Maqdis sudah dikuasai, maka selepas itu Madinah akan dikepung dan dihancurkan. Dan selepas Madinah dikepung dan dihancurkan akan berlaku pertempuran yang besar. Selepas pertempuran yang besar akan berlaku penaklukan Konstantinopel. Dan bila berlaku penaklukan Konstantinopel, masa untuk Dajjal keluar sudah tiba. Kita tengok step ada 5 tadi. Mula-mula penguasaan Baitul Maqdis. Bila dah benar-benar totally Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh, maka mereka akan mula mencari peluang untuk menjahanamkan Madinah. Bila Madinah dah dikepung, Madinah dah dihancurkan, pertempuran besar akan berlaku. Selepas pertempuran besar berlaku, akan berlaku penaklukan Konstantinopel yang keempat. Bila Konstantinopel dah ditaklukkan, Dajjal akan keluar. Sekarang kita lihat, bila mereka betul-betul dah menguasai Baitul Maqdis, dalam agenda The Hidden Hand, Baitul Maqdis ini akan dirajai oleh siapa di akhir zaman? Akan dirajai oleh siapa? Mereka tunggu siapa? Mesiah yang terakhir, the false Messiah, Dajjal. Kita bayangkan kalau mereka dah dapat Baitul Maqdis, Dajjal akan duduk di sini. Sekarang ni Dajjal akan keluar dari mana? Dajjal akan keluar dari bumi Isfahan, dan di belakangnya ada 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa. Isfahan di mana? Iran. Iran, Baitul Maqdis, ini low dan ini track laluan dia. Keluar daripada kawasan Isfahan, jalan dia nak pergi sini. Jadi sebelum Dajjal keluar, laluan-laluan ni harus dicantas lebih awal. Nampak tak? Sebelah Iran, Iraq, beres dah ke? Hancur, kucak-kacir dah. Sebelah tu Syam, Syria, hancur, kucak-kacir dah. Maksudnya laluan dan track ni dah jelas. Tapi satu benda terhalang, Arab Saudi di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Jadi bila mereka dah benar-benar menguasai Baitul Maqdis, tunggulah masa untuk Madinah akan tiba. Sebab sekarang di atas gunung bergaram, Jabal Habsyi sudah ada apa? Yang kita katakan sebagai istana Dajjal. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke bumi Madinah. Tetapi juga Rasulullah menyebut bahawa satu masa, ingat tak hadis tentang ketukkan kaki Dajjal 3 kali tu. Bila Dajjal ketuk kaki dia, akan keluarlah manusia-manusia yang dikatakan bersifat munafik walaupun daripada dalam bumi Madinah. Ketukan yang kedua akan keluar lagi lelaki-laki dan perempuan. Ketukan yang ketiga keluar lagi. Yang tinggal yang betul-betul beriman saja. Walaupun kita rasa safe di situ, selamat di situ, tapi kalau yang kita tu ada bermasalah, kita juga akan terkeluar dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Jadi bila mereka dah menguasai Madinah, otomatik laluan ni makin senang. Terus saja. Lalu ke Iraq, lalu ke Syam, lalu ke Arab Saudi, terus ke Israel. Anda nampak tak benda ni? Jadi permainan yang dibawa ialah Wahabi vs Syiah. Orang hak lawan Wahabi akan dituduh Syiah, orang hak lawan Syiah dituduh Wahabi. Kita hak duduk tengah ni yang kena. Lawan hak ni, oh Syiah kena. Lawan hak ni, kita kena Wahabi. Ni je permainan. Sebab tu bila mula-mula mereka umumkan penguasaan Baitul Maqdis oleh Donald Trump, ada ura-ura bahawa 2 negara Arab besar akan bertarung, akan berperang, iaitu Arab Saudi dengan Iran. Apa tujuan dia? Fahamlah, ikut law dan track tadi. Jadi sekarang ni, di samping mereka nak cari Imamul Mahdi, sebenarnya antara satu agenda dia, mereka nak melorongkan track dan laluan yang mudah kepada raja terakhir mereka.
Dan ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mungkin ini adalah dari kacamata kerohanian guru-guru yang bersifat kesufian. Bila mana kita melihat anak Nabi Ibrahim, antara Ishak dengan Ismail, siapa yang kena sembelih? Ismail yang kena sembelih. Dan sembelihan Ismail itu keturunan dia adalah keturunan Arab sekarang. Dan kita lihat keturunan mana yang sedang disembelih dan dibunuh dengan sewenang-wenangnya sekarang untuk menjayakan misi ini. Ini adalah clue yang cukup penting. Jadi Arab akan dimusnahkan, Arab akan dibinasakan, Arab akan dibonekakan, Arab akan dicaturkan. Dan Allah juga ada perkiraan dan perancangan sendiri. Maksudnya konsep akhir zaman kita tidak akan lengkap tanpa kita membicarakan tentang isu Dajjal, tak akan lengkap bila tak membicarakan tentang Ya'juj Ma'juj, tak akan lengkap tanpa membicarakan Imam Mahdi, tak akan lengkap tanpa membicarakan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan ini adalah percaturan-percaturan akhir zaman. Tetapi kenapa dalam lafaz-lafaz hadis selalunya ada kekeliruan dan kesamaran? Sememangnya itulah sifat hadis-hadis dan rahsia akhir zaman. Kalau ditiun dengan mudah, senang tak? Imam Mahdi akan keluar, nama dia Bukhari bin Yusuf, nombor 17, Kampung Sungai Rusa, Pulau Pinang. Senang tak orang nak cari? Kalau hadis lagu tu, senanglah orang nak cari Imam Mahdi. Ni dia bagi muka lagu ni, sifat lagu ni, tubuh dia lagu ni, mata dia lagu ni, kan nak cari. Oi, dahi luah ramai juga dahi luah ni dah. Apa dia lagi contoh? Hidung mancung, ramai juga hidung mancung. Gigi jarang, telinga pepes, macam-macam. Jadi dia buat macam tu, nak suruh dia pun payah. Lepas tu Dajjal pun dia buat lagu tu juga. Tu yang payah kita nak kenal Dajjal tu. Kalau Dajjal akan keluar daripada bumi California, nombor 13, jalan sekian-sekian, pergi terus alamat tu dah. Jadi inilah dia kata fitnah, inilah dia kata ujian. Sebelum Dajjal keluar, yang berbahaya ialah fitnah-fitnah dia yang lebih awal. Jadi kita hari ini duk bertembung dengan fitnah-fitnah dia sebelum keluar zahir dia. Lepas ni dia akan mengaku jadi Nabi, seterusnya mengklaim dan mendakwa dia adalah Tuhan. Sebab itulah antara projek pluralisme untuk menyatakan kesamarataan semua agama ni, sebenarnya last sekali akan menjurus kepada penerimaan Dajjal sebagai Tuhan. Bahaya. Sebab itulah kita tolak konsep pluralisme hari ini. Semua agama sama, cakap senang, semua agama sama. Tapi bila kita minta buat, senang ke payah? Islam, Hindu, Buddha sama. Kalau sama, minta orang Hindu masuk Islam, berani ke tak? Dah kata sama, berani ke tak agak-agak? Masuk ke tak? Dah orang kata tu, semua agama sama. Orang Hindu kata, try masuk Islam dah sama, apa bezanya? Agak-agak dia nak masuk ke tak bang? Dia tak nak masuk. Orang Buddha kata sama dengan Kristian, suruh Buddha masuk Kristian, nak ke tak? Tak, cakap saja. Cakap saja sama, bila kita minta, jadi tak sama. Konsep dia tak ada masalah dari sudut nama. Kita dah cakap awal-awal, kalau kita sama-sama beriman pada Tuhan yang sama, yang kami panggil Allah, yang you panggil God, yang you panggil Brahma, yang panggil Krishna, dari sudut nama tidak akan ada perbezaan kalau dia merujuk zat yang sama. Tetapi isunya ialah bentuk ibadat, bentuk pengabdian, bentuk penyembahan. Dari sudut logik takkan ada Tuhan yang sama. Nak dari sudut penerimaan ibadat, ritual dan sembahan pada dia berbeza. Orang Islam semayang, solat, rukuk, aku terimalah. Orang ni nak pasang colok pun aku terima. No. Kalau Tuhan tu sama, cara ibadat pun mesti sama. Tetapi hari ni bila konteks agama samawi, why kita berbeza cukup luas. Maksudnya di tengah jalan sudah dirosakkan. Kalau benar-benar Muhammad Nabi dan Rasul terakhir, pasti Taurat dah beritakan. Kalau benar-benar Muhammad Rasul terakhir, Zabur dah beritakan, Injil dah beritakan. Tiba-tiba bila mari hak Yahudi zaman ni, hak mengaku beriman pada Taurat, tak ada ayat tentang Muhammad. Mengaku beriman pada Nabi Isa, tak ada ayat tentang Muhammad dalam Injil. Wah, jadi lagu ni. Adakah Taurat berbohong tentang Muhammad? Adakah Injil menafikan tentang Muhammad? Sedangkan Tuhan yang sama, Nabi-Nabi yang sama.
bawa ajaran yang sama, Islam yang sama, pasal apa jadi berbeza? Perbezaan ni sengaja dicetus untuk kita hari-hari bergaduh. Kalau dia buat jangan ganggu, jangan kacau, tak ada masalah, kita tak bergaduh. Ni kita perlu wujudkan perbezaan, kita perlu wujudkan ketidaksamaan, kita perlu wujudkan provokasi, agar hari-hari hak ni kata dia paling bagus, Nabi kami paling baik, hak ni paling bagus, ajaran kami paling baik, hari-hari duk bergaduh. Sebenarnya hak tolong bergaduhkan kita ni hak tak ada agama pun. Dia yang nak menggaduhkan kita atas isu agama, isu aliran, isu parti, isu puak, isu kumpulan. Sampai hari ni pun kita duk terkekang dengan sistem ni, duk bergaduh hari-hari. Hak duk relax geng-geng dia lah, hak duk kau untung tak? Faham ke tak ni? Ha? Jerkah sikit nak pukul 11 ni, pukul tidur tak? Boleh faham lah? Alhamdulillah. Jadi saya harap saya akhiri pada malam ni sebelum saya bagi rumusan bagi Kak Ustaz Rijal lah, rumusan malam ni. Jadi saya harap kita semua hadirin hadirat dapat memahami dengan baik tentang tajuk kita, tema yang kita angkat dan kita canang ni tersurat dan tersirat. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Di luar daripada disiplin-disiplin ilmu yang sememangnya ditekankan dalam agama. Kita dah belajar sesuatu yang kita kata dianggap luar dan asing daripada fundamental kita, yang dipanggil sejarah, yang dipanggil geografi, yang dipanggil sains, yang dipanggil teknologi, yang dipanggil falsafah, yang dipanggil apa jua ilmu. Orang Islam hari ini belajar untuk mengetahui dan mengambil manfaat daripada disiplin ilmu-ilmu tadi. Dan ulama-ulama ada menyebut, daripada kita tidak mengetahui, baik kita mengetahui tentang sesuatu. Walaupun setengah orang kata, alah belajar benda ni tak penting sangat pun untuk akidah kita, tahu benda ni tak penting pun untuk syariat kita. Ada suara-suara demikian. Tetapi saya lebih suka mengambil pendekatan tadi. Antara tak tahu sesuatu benda dengan kita tahu, mana lebih baik. Walaupun benda tu mungkin dianggap kurang penting oleh orang lain. Tak payahlah belajar falsafah, tak payahlah belajar ilmu ni, tak payahlah belajar benda ni. Akidah kita pun tak kuat lagi. Belajar toharah pun tak berapa nak lepas lagi. Nak belajar tu lah, nak belajar ni, belajar tu, belajar ni. Lepas tu, kalau anda tak belajar benda tadi, adakah berasa kemas dah akidah anda? Kerana belajar jadi tak kemas lagi. Kerana anda tak belajar tu berasa kemas lah. Itu berasa lagu benar. Contoh kita kata, saya tak berapa kemas lagi belajar akidah. Tiba-tiba nak belajar ilmu yang di luar fundamental tadi. Dia pun pesan kat kita, alah akidah pun tak berapa kejap lagi, tak berapa kemas nak belajar hal ni. Kalau berhenti belajar hal ni pun berasa kemas dah ke? Sama je tuan-tuan. Sebab kita berasa sesuatu di luar agama semua tak ada manfaat, semua tak ada faedah. Sedangkan kadang-kadang benda itulah yang mendatangkan faedah kepada kita. Ingat, bila kita tidak menyukai sesuatu, guru-guru selalu berpesan jangan terus tong sampahkan. Sekurangnya kalau kita tak mahu dan berasa benda tu sekarang tak penting, bungkus dalam plastik, letak atas almari. Tak penting lagi. Satu masa mungkin benda tu akan jadi kegunaan dan kepentingan buat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, aku nak guna dah lah ni. Dulu tak berasa nak guna. Oh, lupa duduk dalam plastik atas almari. Buka-buka ada lagi. Tapi kalau lebih awal dulu tuan-tuan tong sampahkan, nak cari kat mana? Mah, mana barang tu? Mah dah buang tong sampah. Aduh, ingat hari tu tak penting sangat. Tak penting mana? Dah tong sampah, tak tahu nak ke mana lah. Ingat tak cerita A.R. Bado dulu pasal surat tu? Jenuh tong sampah tu, cari tong sampah ni sebab tertukar surat tak? Dia jadi payah. Baik tuan-tuan, ilmu apa pun kita belajar, selama mana kita ambil pengajaran, iktibar dan pelajaran daripada dia, yang dengan pentingnya benda tu tak mengikis akidah kita, tak mengikis agama dan syariat kita. Maksudnya kalau kita belajar tu hilang akidah, tak payah belajar lah. Belajar benda tu hilang syariat kita, tak payahlah. Jadi selama mana benda tu ada kepentingan untuk dunia kita, belajarlah. Tapi apa yang kita nak sebut di sini ialah
Dalam mana kita belajar ilmu, kita kena ada filter, kita kena ada tapisan. Tak semua ilmu yang kita dengar ada sahih dia. Tak semua ilmu yang kita belajar mesti ada betul dia. Tetapi kena ada filter, kena ada tapisan. Kita kena buat penyaringan yang mana betul, yang mana salah, yang mana kita rasa ragu-ragu, yang mana was-was, yang mana syubhah. Cuma bab macam ni, untuk meletakkan nilai benar tak benar, dia jadi susah. Hak di luar konteks agama tadi. Terutama bab yang memerlukan uji kaji, pengkajian, observation, eksperimental, memang akan ada cabang khilaf yang cukup besar. Sebab kadang-kadang satu isu yang kita bawa, satu isu yang kita bicarakan, mungkin dia benar pada pandangan kita, tapi tidak pada orang lain. Bagi saya rasa benda ni betul. Tanya abang ni, abang kata bagi saya dia tak betul. Tapi bila timbul isu yang lain, bagi abang ni dia rasa betul, tapi bagi pandangan saya rasa tak betul. Itu biasa. Tapi untuk menentukan kita perlu apa? Filter-filter dan saringan yang lain untuk mengesahkan sama ada dia benar-benar salah atau dia benar-benar betul atau sebagainya. Kembali kepada konteks yang kita nak sebut ialah tuan-tuan, mereka akan bawakan satu bentuk benda baru dalam agama supaya nampak kita ni junius, nampak kita ni berfikir. Tapi sebenarnya dia cuba robek, dia cuba rungkai, dia cuba cakap satu persatu untuk bagi apa? Untuk bagi lorongan kepada pemikiran beralaskan liberal atas nama kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pandangan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pendapat. Ya, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh bagi pandangan dan pendapat, tapi ada lapikkan dia, ada dasar dia. Bukan saja-saja nak cakap kita lepas, no. Bukan saja-saja nak beri pandangan kita lepas, no. Tapi dia ada view, dia ada value, nilai yang tersendiri, benda yang kita nak bincang, benda yang kita nak sentuh. Contohlah kita bawa dah. Kadang-kadang kritikan yang mereka buat menyebabkan seseorang pengkaji itu mula meragui agama dan syariat mereka sendiri. Pasal apa kita kena semayang? 5 kali pula tu, patu rakaat pula tak sama. Hang tak rasa pelik ke? Hak ni kena semayang 2, hak ni kena semayang 3, hak ni kena semayang 4. Dia mula buat keraguan-keraguan dan tashkik macam ni. Pada siapa? Bukan sama mereka, pada kita. Jadi kita pun jenis berasa jenis sangat, berasa hebat sangat tadi. Hak orang duk mengaji, kita tak mau datang. Hak tok guru duk ajak, kita tak mau dengar. Duk berlapikkan rasional dan logikal kita. Ya, aku pun rasa pelik. Pasal apa lah agama kita suruh ni, suruh ni, suruh ni. Pasal apa kena bayar zakat sekian-sekian persennya, bayar hak ni sekian-sekian persennya. Pasal apa kena pi haji, tak boleh pakai baju kok, kena pakai kain putih. Dia duk fikir benda-benda macam ni untuk mempertikai dan robek tata cara ibadah dan amalan dalam agama. Akhirnya jenis otak-otak yang tak ada base fundamental Quran dengan sunnah yang teguh dan kejak, mereka akan memainkan isu tashkik ni untuk mempersoalkan kesyumulan agama. Akhirnya inilah hasil daripada liberal. Liberal ni nak apa? Liberal ni berfikiran bebas. Maksudnya Quran hari ni boleh ditafsirkan oleh sesiapa pun, sebab Al-Quran ni mutlak Allah turunkan kepada sekalian umat manusia. Kenapa hak penghuraian dan hak pentafsiran seolah-olah jadi mutlak milik para ulama saja? Kalau kita tengok tafsir ulama tu, tafsir ulama ni ada yang nama Qurtubi, ada yang nama Tabari, ada yang nama Ibnu Katsir, ada yang nama Sa'labi, ada yang nama tu nama ni. Seolah-olah otoriti mutlak ni milik ahli tafsir. Dia saja yang berhak untuk tafsir Quran. Sedangkan Quran Allah turun pada semua, bukan turun pada ulama tu. Jadi kita juga layak untuk memberi tafsiran dan penghuraian tentang Quran. Masalahnya ulama tu tafsir ada metod, ada manhaj. Hang tafsir pergi ke mana? Pergi ke laut. Bila pergi ke laut tenggelam, bila tenggelam lemah. Bila hang seorang lemah tak apa, orang lain lemah sekali dengan hang.
Sebab tu kita kata setiap ilmu ada disiplin. Hang nak tafsir, okey, tak ada masalah. Belajar betul-betul, belajar pandai-pandai, belajar semua disiplin-disiplin yang melayakkan untuk kita jadi pentafsir Quran, go on. Maksudnya selepas ni huraian yang kita buat tak lari, huraian yang kita buat tak bercanggah, huraian yang kita buat tu tepat dan betul sebab kita ikut disiplin ilmu yang sebenar untuk melayakkan dan mengotoritikan kita buat kerja tu. Lah ni kita ni keyboard warrior, minum kopi Starbucks. Oh, aku nak mentafsirkan surah An-Nisa ayat 32, seluar pendek, rambut cacat. Bukan kita nak hina penampilan dia tu, otoriti tu tak ada pada dia untuk tugas dan kerja tu, tiba-tiba dia nak buat. Hari ni sesiapa pun kalau kita kata dah semua kerja dalam kad Malaysia ni semua orang mampu buat, tapi kalau kita pi kacau kerja orang yang kita tak ada otoriti, tak ada kemahiran, orang marah ke tak marah? Tiba-tiba rumah terbakar, bomba pun mari. Ada satu kes tu jadilah sikit, kita pun pi tepih abang bomba tu. Tak keluar ayat. Salah ke saya nak buat kerja ni, saya nak bantu orang? Tak salah, tapi otoriti hang tu tak ada untuk buat kerja ni. Jadi orang marah, bukan tak boleh buat kerja ni. Hang nak buat kerja ni boleh. Hang isi borang, hang buat surat, hang berlatih panjat tu, pelajit panjat turun, berlatih potong pokok, berlatih tangkap ulat apa semua. Orang bagilah sup bomba, hang buatlah nak buat. Masalah lah ni dia nak terjah dengan alasan semua kerja dalam Malaysia kita boleh buat, tak ada siapa boleh ganggu. Boleh ke? Keahlian dan otoriti tu tak ada pada kita. Tapi kalau kita belajar betul-betul, tak ada siapa marah. Kenapa hang buat kerja ni? Memang saya ahli bomba, ni kad saya. Saya tak boleh kata apa. Memang tuan berkelayakan. Pasal tuan tekak orang, memang saya anggota polis, ni kad saya. Sama juga macam benda ni. Bila nak tafsir Quran, agak-agak tuan-tuan, orang yang otak liberal tafsir Quran akan sama tak dengan hak base ulama-ulama dulu? Tak akan sama. Akibatnya jadi percanggahan. Tengok dalam sejarah apa yang jadi. Contoh, bila disebutkan dalam Quran bab kahwin, siapa yang mampu kahwin? Kahwin berapa? Seorang. Kalau dia mampu kahwin 2. Kalau mampu kahwin 3. Kalau mampu kahwin 4. Kita orang lelaki beragama Islam dibolehkan kahwin 4. Nabi kahwin berapa? Nabi kahwin berapa tuan-tuan? 11. 4 11. Oh, jauh beza. Nabi boleh kahwin 11, kita kahwin 4, jauh beza. Tapi pentafsiran ada yang dibuat macam mana? Boleh kahwin 1 dan boleh kahwin 2. 1 campur 2 berapa? 1 campur 2 3. Lepas kahwin 2 boleh kahwin 3. 3 campur 3 6. Lepas tu boleh kahwin 4. 6 campur 4 10. Nabi sebelah, hak ni 10, hak ni dekat. Hak ni 4 sebelah jauh. Jauh 4 sebelah. Hak ni paling mendekati. Kita 10, Nabi sebelah dekat. Walaupun rasa dekat logik dan rasional, tuan-tuan nak ikut 4 ke nak ikut 10? Kalau dalam hati nak 10 kan? Kalau lebih 10 pun nak lagi. Tapi itulah yang diajar dan panduan. Dan lebih pada tu, jadi hak macam 3 tambah 4, 1 tambah 2 tu datang dari mana? Sinilah. Dia berasa jenius sangat, dia berasa bijak sangat. Dia nak tukar apa yang dah menjadi dasar dan asas. Bab faraid sebagai contoh. Orang lelaki biasa lebih daripada wanita. Sebab mari liberal nak hak sama rata. Lelaki pun sekian, perempuan pun sekian. Sama je. Kita semua hamba Allah, yang jadi beza jantina. Lelaki, perempuan. Tapi hak kita sama. Kenapa dibeza-bezakan? Kenapa lebih orang lelaki dia nak bertikai? Dia nak suruh apa? Dia nak suruh apa tuan-tuan? Dia nak suruh dapat sama. Contoh kalau 100,000 bapak tinggal, abang pun dapat 50,000, adik perempuan pun 50,000. Semua sama. Hak sama rata. Sampaikan hak sama rata ni, Tok Imam pun dia nak orang perempuan boleh jadi Tok Imam. Tuan-tuan rasa seronok dan selesa ke kalau berimamkan Tok Imam wanita? Tiba-tiba dia mari sijil,
jumpa pengurusi masjid, saya nak memohon jawatan Tok Imam wanita. Apa kelebihan yang anda ada? Kalau kira saya tahfiz 30 juzuk, Tok Imam ada lah ni 1 juzuk pun tak ingat, saya lebih. Kalau ikut suara, dia suara imam ni, saya boleh buat ni 7 imam keluar, suara lagi bagus dan merdu daripada dia. Cuba tanya asas-asas fardu ain, saya boleh banyak jawab soalan lebih pada Tok Imam ada. Kenapa saya tak dapat? Sedangkan semua ada tu saya lebih. Tuan-tuan nak lantik juga ke? Tak mau lantik. Setakat nak imam solat je, apa masalah pun pada bacaan. Betul bacaan saya, tuan imam pun dah test, betul tajwid saya. Rukuk-rukuk yang sama, tunduk-tunduk yang sama, tahiyat-tahiyat yang sama, kunut yang sama, salam yang sama. Apa bezanya? Dia mungkin kita nampak tak ada beza, tapi permasalahan-permasalahan mendatang akan muncul. Contoh, kalau agak-agak tu imam perempuan, kalau dia cuti bersalin, berapa bulan dia kena cuti? Saya baru balik kampung, mari masjid TTDI. Mari minggu lepas pun Tok Imam lain, mari minggu ni Tok Imam lain, minggu ketiga Tok Imam. Tok Imam kita duduk mana sebenarnya ni? Ustaz, Tok Imam kita bersalin 3 bulan cuti. Sebab apa? Imam wanita. Lepas tu habis fatrah bersalin, marilah bertugas 2 minggu. Lepas tu cuti pula 2 minggu. Baru mari 2 minggu, cuti pula 2 minggu. Pasal apa Ustaz? Tok Imam mari hit. Tok Imam tu, Tok Imam ni, Tok Imam ni. Kan ada isu dalam berita, dalam viral, seorang wanita mengimamkan solat, suami dia duduk belakang kan. Pernah dengar ke tak pernah ni? Macam-macam. Lepas tu bayangkan satu saf pun nak suruh sama rata. Bukan milik mutlak lelaki. Lah ni lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang tu. Dia kata perempuan pun datang awal kena semayang belakang. Perempuan pun kalau datang awal duduk sekali dengan kita, saf yang sama. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, duduk 2 orang lelaki, wanita. 2 orang lelaki, 2 wanita. Seorang lelaki duduk selit-selit lagu tu. Kok tepi ni okey lagi tak? Kok tepi ni agak-agak kalau jenis kebetulan wanita datang ramai awal, saf pertama semua wanita. Tok Imam, wanita saf pertama, lelaki saf seterusnya. Apa jadi? Hak masa tak rukuk tak sujud tu okey lagilah saya rasa dah. Tapi time rukuk sujud, Tok Imam semayang paling khusyuk sekali hak time ni lah. Sebab apa? Sebab benda tadi. Anda rasa anda boleh khusyuk tak? Anda rasa anda akan khusyuk tak? Hak sama lelaki pun tak berapa nak khusyuk. Kalau semayang perempuan duduk depan, saya rasa lagi tak khusyuk. Banyak pertimbangan-pertimbangan agama sebenarnya yang dah ditetapkan untuk jaga benda-benda ni. Tapi kita tak mau fikir. Kita nak hak sama rata semata-mata. Hak sama rata. Kalau bercakap sama rata sungguh, sebenarnya dia tak mau juga. Dia nak benda-benda hak kacau agama lah. Hak sama rata sungguh. Tuan-tuan berani tak cakap dekat bos, kerja bos duduk dalam aircon, pakai baju kod, sign, buat kerja sikit, meeting sikit, gaji 30,000. Saya berempah pulah peluh tak berhenti menintih, gaji 2,000. Apa kata kita liberal kan, kita gaji bos pun 3,000, gaji saya 3,000. Siapa berani? Apa hang 30 aku 3 ni? Sama ratakan semua. Semua 3. Perdana Menteri 3, Menteri Kewangan 3, semua 3. Dah sama rata, pasal apa jadi lebih-lebih pula? Isu ni mereka nak tak? Mereka sendiri tak nak. Hatta hak melaungkan liberal, hak tengah gaji 40,000 ni tak mau tukar 3,000 tuan-tuan. Dia tak mau kacau hak jadi kepentingan dia. Dia nak kacau kepentingan orang dan nak kacau agama je. Baru mereka angkat tema ni. Nak liberal sangat, saya sebagai bos, esok saya nak lelaki pun baju kurung, perempuan baju kurung, sama rata. Ingat, lepas tu lusa semua pakai seluar jeans, perempuan pakai seluar jeans. Sebab apa? Sama rata. Tu bukan sama rata, bangang tu.
Tak ada lah istilah sama rata. Apa pun yang akan kita buat, kalau kita rasa sama pun tak akan pernah memuaskan. Macam mana boleh kita nak sama rata? Macam mana kita nak tentukan jawatan-jawatan? Tak ada lah tahap yang di Pertuan Agong, tak ada tahap Perdana Menteri, tak ada tahap menteri itu, tak ada tahap pengarah, semua kita sama, rakyat biasa. Agak-agak hak duk atas nak ke tak? Tak mau dia. Sebab apa? Tapi kita meletakkan nilai seseorang pada tahap tu, otoriti yang ada pada dia. Dia berkemampuan, dia berkeahlian, dia ada kemahiran untuk dia jawab jawatan tu, dia duduk di kerusi tu. Duduklah. Ikut dia gaji berapa pun. Tapi kita tak pernah nak kacau semua benda-benda ni. Tapi bab agama, Datuk Imam tu orang lelaki yang jadi nak kalih, nak berusaha bagi wanita jadi tu apa cerita? Tuan-tuan, secara umum mudah kalau kita nak cakap lawak, hak tok laki pula. Hak laki jadi tok imam pun tak ada orang nak mari semayang. Hak laki jadi tok imam pun tak ada orang nak mari semayang. Hak perempuan jadi tok imam agak-agak tuan-tuan, makin ramai ke sama? Makin ramai ke sama? Dia mula-mula ramailah sebab pelik. Itulah masjid pertama tu imam perempuan. Lepas pada tu apa jadi tuan-tuan? Dia jadi sama je. Kalau jenis memang tak mau main masjid, tu imam laki ke tu imam perempuan sama. Tu imam baca sedap ke tu imam baca tak sedap pun dia tak main. Ada majlis ilmu ke tak ada majlis ilmu dia tak main. Ada makan-makan ke tak ada makan dia tak main. Kalau memang jenis tak mau main masjid ni. Tukarlah iman Afrika, Zimbabwe, Kongo pun. Betul saya cakap. Hak nak mai, marilah tu imam mana pun dia mai. Marilah ustaz mengajak